Jangan cepat percaya khabar angin. Yang tu khabar angin, tanya dulu. Apa saja berita kita dapat, tanya dulu. Tengok dulu kesahihan dia. Tapi orang hari ni dapat, nak share paling awal. Sebab tu tuan-tuan, nak share, kongsi, pastikan ia sahih, baru kongsi. Kalau tak tahu sahih ataupun tidak, tak perlu kongsi. Jangan kongsi. Jangan sebar benda yang tak pasti, sebab seolah-olah kita melabur dosa kita. Kalau benda itu tipu, 600 orang baca hari pertama, 600 dosa yang kita dapat. Hari kedua, video yang tipu tu 1900 orang tengok. 1900 dosa besar. Baru 2 hari. Hari yang ketiga, 3400 share. Cerita tak betul pun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan kongsi. Sebaiknya tak perlu kongsi. Kecuali kita dapat bahawa yang tu adalah cerita yang benar, yang betul.